Financial tips untuk pasangan yang bakal mendirikan rumah tangga. Masa yang terbaik untuk bina simpanan bersama-sama pasangan untuk keluarga yang akan dibina nanti adalah sekarang, bukannya nanti-nanti. Jadi kat sini saya akan sharekan 5 langkah penting untuk membantu anda yang pasangan pengantin baru ni yang nak jadi kaya, bebas dan bahagia apabila mencapai umur 50 nanti. Tips ni saya kongsikan semula daripada pakar-pakar kewangan. Jadi jom sama-sama kita cuba tips ni, insya-Allah mana tahu dia membantu kewangan dan juga family kita. Yang pertama, rancang hidup bersama bukan sekadar pada hari perkahwinan. Planning untuk hidup bersama. Ada pasangan dia berhenti merancang selepas majlis perkahwinan. Sebenarnya perancangan kewangan dan kehidupan selepas tu jauh lebih penting daripada hari raja sehari tu je. So bincang secara terbuka dengan matlamat bersama, rumah, anak, pelaburan, percutian, gaya hidup and impian bersara. Bila matlamat ni jelas, keputusan kewangan akan lebih selaras dan harmoni. Yang kedua, amalkan simpan dan labur dari awal. Masa adalah kawan baik mereka yang bijak. Simpan sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan bulanan. Bahagikan kepada beberapa dana, contohnya ASB untuk kecemasan. Pelaburan jangka panjang, pilihlah emas dan hartanah. And dana pendidikan anak-anak, boleh pilih emas sebab nak pakai duit tu lambat lagi kan. Kalau mula menyimpan 500 sebulan pada umur 25 dengan pulangan rata-rata 10% setahun, ia boleh mencecah lebih 600,000 pada umur 50. Sangat menarik kan? Yang ketiga, elak hutang liability, kumpul aset produktif. Jangan terlalu cepat beli kereta mewah yang belum mampu. Bezakan antara hutang baik untuk membina kekayaan dan hutang buruk yang menambah beban. Fokus bina aset yang menjana pendapatan pasif seperti hartanah sewa, jadi dealer emas atau buat bisnes-bisnes kecil yang boleh berkembang. Yang keempat, bina sumber pendapatan pelbagai. Satu punca pendapatan adalah satu titik risiko. Gunakan usia muda untuk belajar kemahiran baru, contoh digital marketing, bisnes online, pelaburan dan sebagainya. Sasarkan sekurang-kurangnya ada 3 ataupun sumber pendapatan aktif and pasif sebelum umur 40 tahun. Bila satu jatuh, ada lagi beberapa pendapatan ni yang boleh backup dan hidup tak payah panik. Tak cukup duit, tak ada sumber pendapatan dan sebagainya. Yang kelima, jaga hubungan, kesihatan dan juga jiwa. Kekayaan sebenar bukan hanya pada akaun bank tapi juga pada kebahagiaan dan kesihatan. Luangkan masa berkualiti bersama, bersyukur dan jangan lupa untuk berdoa bersama. Amalkan gaya hidup sihat, makan yang baik, jangan asyik nak pergi kafe-kafe baru yang viral tu je. Bersenam jangan lupa and kawal tekanan. Dan paling penting, bantu orang lain kerana kekayaan yang dikongsi akan berganda balik. Jadi sebagai kesimpulan, pasangan muda yang penuh berdisiplin, ilmu dan kerjasama sejak awal perkahwinan, sejak awal usia perkahwinan tu bukan sahaja boleh kaya harta tapi juga kasih sayang dan juga ketenangan jiwa. Dapat sesuatu daripada perkongsian kali ini? Sekiranya anda suka perkongsian seperti ini dan nak belajar tentang ilmu simpanan emas, boleh cepat-cepat follow saya supaya konten-konten seperti ini akan kerap lalu dekat feed anda. I'll see you in my next video. Bye.